Ini adalah festival di Chicago pada tahun 1933. Cuba perhatikan betul-betul simbol ini. Ya, ini adalah simbol yang diguna pakai dalam sebuah persembahan imigran Yahudi di Chicago yang turut dihadiri oleh pimpinan sedunia. Persembahan ini diberi tajuk The Romance of a People bagi meraihkan 3,000 tahun sejarah hidup bangsa Yahudi dan 100 tahun kewujudan mereka di Chicago. Tetapi mengapa patung lembu ini dijadikan sebagai cerita utama dalam persembahan yang melambangkan sejarah 3,000 tahun Yahudi? Bagi memahami konteks sejarah Yahudi ini, kita cuba perhatikan pula dua simbol ini. Ini adalah gambar dan lukisan The Sacred Bull ataupun lembu suci yang menjadi kepercayaan beberapa agama kuno terdahulu. Sama ada di era Firaun dan juga digunakan dalam beberapa tamadun dan kepercayaan daripada kaum-kaum terdahulu. Dan ini juga kalau kita lihat daripada zaman The Roman period yang menunjukkan kepada sebuah agama dan kepercayaan iaitu Mithra bila digambarkan adanya lembu suci yang sedang dikorbankan. Jadi kepercayaan terhadap lembu sebagai objek suci ataupun Tuhan sebenarnya turut menyerap di dalam kepercayaan Bani melalui kisah patung ini. Segala kejahatan ada asal usulnya. Our natural ally in the Middle East is Israel. Ia adalah sebuah kisah yang panjang yang memakan masa ribuan tahun.